So bila makan luar ni, standard lah guys. Dia banyak kepada carbs, okay? Dia punya protein sikit je. Tengok ni ada kuning telur, and daging dia macam ni je. Tak banyak, okay? Standard, but saya adalah bekal ni kan, whey protein 100%, dia unflavored, tak ada rasa lah, dia tak ada chemical apa pun kat dalam ni. Inilah untuk saya travelling, okay? 100% whey protein. Okay, so kita dah 2 hari merantau dan travelling. Okay, so dalam 2 hari ni saya makan je lah apa yang diorang ni makan. Hari ni tengok ni saya makan nasi dengan ni, apa nama benda ni tadi? Sondu? Sondu bujige. Sondu bujige. So dia adalah, I don't know, I just eat lah. So rice, no problem pun to replenish glycogen in the muscles. Actually dalam 2 hari ni sebelum saya fly hari tu, saya dah buat workout yang intense, workout yang sangat intense. So 2 hari ni saya memang dah plan dah saya punya rest day, tapi kita active rest day. Maknanya dalam 2 hari ni kita dah buat brisk walk, jalan-jalan kan, dalam 20k satu hari guys. Okay, so kita bukannya rest day yang kosong, kita keep walking, keep active, dan kita makan. Cuaca pun sejuk dan sup ni masih panas. Okay, saya makan dulu guys.